Melati kuntung, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mula nak kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Wan Nur Husna Humaira binti Wan Muhammad Khairuddin berumur 12 tahun. Saya mewakili Sekolah Kebangsaan Air Terjun dengan kod sekolah TBA 0045. Pada hari ini, saya akan mengulaskan sebuah kisah Melayu yang bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkup. Buku ini adalah hasil karya Nur Khairina yang mempunyai 32 halaman. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tak faham maka tak bermakna. Buku ini adalah salah satu warisan rekreasi Melayu yang sangat menarik dan sangat terkenal. Buku ini mempunyai banyak pengajaran dan nilai murni. Saya amat menyukai buku ini kerana jalan ceritanya menarik dan banyak pengajaran untuk kita semua. Pernahkah anda mendengar kisah tentang batu belah, batu bertangkup? Ceritanya sangat menarik. Kisah ini menceritakan seorang bali yang tinggal bersama dua orang anaknya, Melor dan Pekan. Pada suatu hari, ibu berjaya memperoleh beberapa biji telur ikan tembakul. Telur ikan itu amat digemarinya kerana sukar diperoleh. Ibu memasak telur ikan tersebut dan meninggalkannya di dapur. Ibu pergi bekerja, lalu pulang. Ibu berasa sangat terkejut mendapati telur ikan yang telah habis dimakan oleh anaknya Pekan. Hati ibu menjadi sangat sedih. Ibu membuat keputusan meninggalkan rumah. Ibu berjalan menuju ke arah sebuah batu besar yang dikenali sebagai batu belah, batu bertangkup. Dengan suara yang sayu, ibu memohon agar batu itu menelannya. Batu itu terbuka lalu menelan ibu. Ibu tidak sanggup meninggalkan anaknya, tapi anaknya tidak mematuhi pesanannya. Sejak hari itu, mereka hidup tanpa seorang ibu. Mereka hidup dalam penyesalan kerana kehilangan orang yang mereka sayangi. Kawan-kawan, watak perwatakan yang ada dalam kisah ini adalah: pertama, ibu. Ibu adalah seorang yang bertanggung jawab. Setiap pagi, ibu akan keluar mencari rezeki untuk menjaga anak-anaknya. Watak yang kedua adalah anak-anaknya. Anak yang pertama adalah Melor. Melor sangat menyayangi anaknya. Melor hari-hari membantu ibu mengemas rumah dan melakukan pekerja yang berada di rumah. Pekan pula seorang anak yang rajin, tetapi Pekan selalu bermain bersama rakan-rakannya di kampung. Tetapi Pekan terleka apabila memakan telur ikan tersebut. Nilai-nilai murni yang ada dalam kisah ini adalah kasih sayang antara ibu dan anak. Kedua, kita perlulah menghormati ibu bapa kita. Ketiga, kita perlu bertanggungjawab atas apa yang telah berlaku. Setiap kisah pasti ada pengajarannya. Jadi, pengajarannya adalah penyesalan selepas melakukan kesalahan tidak dapat diulangi balik. Kedua, kita haruslah bertanggungjawab atas apa yang telah berlaku, seperti mana yang dilakukan oleh Pekan ketika memakan telur ikan tersebut. Pada pendapat saya, buku ini sangat relevan untuk menjadi bahan bacaan pada masa sekarang sebagai buku pengajaran dan nilai-nilai murni. Pada pendapat saya juga, buku ini mempunyai jalan cerita dan watak yang sangat menarik. Bunga derdap di atas para, anak dusun pasang pelita. Jika ada salah dan tersilap kata, jari disusun, maaf dipinta. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih.